Okay, ini aku punya personal favourite. Because aku rasa masa beli tu, ini macam a joke tau. Cerita premise simple je kan. Mama lelaki ni nak conference dengan bina kat sekolah ni. Dia presiden student council. And dia is his last day. Besok dia dah masuk dah tak pergi sekolah. Sebab tu dia macam ni satu-satunya chance dia nak cerita. Dia assistant dia macam vice president student council. Dia shock dengan vice president ni kan. So last day ni I gonna confess. Nak kena confess kan. And then I didn't expect dia cakap dia punya sentence apa ni, benda ni bukan priority sekarang tu kan. Is the jadi tagline dia, tagline of the series macam that is the running perkataan tu ada running joke drop. So dia ada beberapa scene jadi sampai last scene tu kan dia masih berkeras terus dia dah galactic problem tau. Dia nak hantar budak ni, dia nak confess, dia kena bunyi dekat Yuri ni tengah dah hujan macam-macam, ada perompak apa semua. Dah kena dengan perompak dia tak ada baju, tak cukup. Tak peduli dah kena rompak ni semua. Alien datang nak kata okay, dunia kau nak kena jadi destroy, jadi highway tu, some space highway kan. Bukan priority sekarang kan. Aku nak confess. Aku Yuri, aku nak ini datang kan. Aku nak highway lagi. Ini keras gila pusing. Aku cakap ini bukan priority.